Demikianlah para sahabat Nabi. Semalam Dr. Syafiq sebut, siapa dia kalaulah benar-benar wali yang paling besar selepas Nabi kita, siapa? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Ramai orang yang mengajar tawasul ni, tawasul. Saya tahu perbahasan tawasul kita dah sebut, khilaf ulama semua. Tapi tuan-tuan, semua yang mengajar tawasul, pergi ke kubur, semua merujuk kepada kubur di tempat dia ataupun kubur tarikat dia. Kalau betul dia mencari wali, kalau betul niat dia itu, saya belum bahas caranya, tentulah dia cari siapa? Abu Bakar. Itu yang saya pernah sebut dulu. Kalaulah awak kata, wahai Abdul Qadir Jalaini boleh, why not? Kenapa awak bangkang, oh Jesus help me? Kan itu Rasul. Oh Jesus tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia tak akan, kalau awak buka hal ini, terbuka semua hal. Tidak ada lagi batasan tauhid. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila dia naik menjadi khalifah, apa ucapan dia? Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Saya ni tuan-tuan kenal lah kan, Abu Bakar Siddiq, sama dengan Nabi Langgur. Quran pun ada sebut tentang saya, Nabi pun sebut saya. Jadi saya jadi khalifah. Siapa-siapa yang nak komen tu fikir sendirilah. Tarah hampa macam mana, tarah aku macam mana. Apa kata Abu Bakar? Ayuhan nas, wallitu alaikum, walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni, wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqul amanah wal kadhibu khiyanah. Sehingga akhir. Wahai manusia, aku telah dipilih untuk menjadi pemimpin kamu. Aku bukan terbaik di kalangan kamu. Jika aku buat yang betul, kamu tolong aku. Wa in asa'tu, jika aku salah, faqawwimuni, kamu kena perbetulkan aku. Nah, Abu Bakar tak ada, aku wali, siapa nak berbetul aku? Tak. Fikrah yang seperti ini tidak wujud pada generasi salaf. Abu Bakar dihormati, disayangi, diletakkan pada kedudukannya sebagai sahabat Nabi. Kalau orang lain tu orang kata saleh atas lisan dan apa yang orang lihat tentang dirinya. Adapun Abu Bakar, Umar, al-mubasysyirina bil jannah, mereka yang diberikan khabar dengan syurga oleh Nabi, dan para sahabat yang dipuji oleh Nabi, mereka itu mendapat kemuliaan dengan lidah Nabi. Pun begitu, tidak ada siapa pun di kalangan mereka yang membuat majlis merendam kaki ataupun tangannya, beratur untuk mencium tubuhnya ataupun mengambil apa-apa daripadanya untuk pulang membawa keberkatan dia. Oh, dia orang kata, dia orang ni tak tahukah ada bab karamah? Ada kitab Karamatul Awliya. Ada kitab tentang karamat para awliya. Ya, ada kitab tentang karamat para awliya. Al-Lalakai ada menulis, ramai orang menulis, hatta Ibn Taimiyah menulis mengenainya. Kita tahu, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktiraf wujudnya apa yang dikatakan karamah, yakni perkara yang khawariqul adah, perkara yang berlaku daripada luar kebiasaan, yang berlaku kepada orang-orang saleh. Kalau berlaku kepada Nabi, kita panggil apa? Mu'jizat. Ataupun kita sebut ayat, kerana itu yang digunakan dalam Al-Quran. Kalau berlaku selain daripada Nabi, karamah. Allah muliakan dia. Berlaku tak? Berlaku. Al-Quran sebut tak? Sebut. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa
Qala ya Maryam anna laka hadha? Anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat Maryam yang dijaganya ketika Maryam masih kecil, wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Kau ambil mana ni? Qalat huwa min indillah. Allah yang bagi. Ini karamah. Ini perkara luar biasa yang berlaku. Berlaku tak? Berlaku. Pada Abu Bakar Siddiq, dalam hadis cerita bagaimana tetamu Abu Bakar, yang mana makanan di rumah Abu Bakar yang bertambah, walaupun sedikit, yang mencukupkan tetamu-tetamu untuk makan. Berlaku Sayyidina Umar ketika khutbah, tergambar, terbayang kepada dia keadaan tentera di Syam. Ya Sariyal Jabal, kawai Syariah, ke bukit, ke bukit. Berlaku. Tapi adakah ia, apa tujuan Allah beri? Allah memuliakan sebahagian daripada orang saleh dengan tujuan memuliakan agamanya. Adakah karamah itu sentiasa dia boleh panggil datang? Tak. Sayyidina Umar meninggal kerana apa? Kenapa Sayyidina Umar meninggal? Ditikam di dalam salatnya. Nabi SAW menyebut, ajidu alam at-ta'am bi Khaybar. Aku masih merasai kesakitan makanan Khaybar. Racun yang diletakkan oleh wanita Yahudi ketika Nabi makan daging itu di Khaybar. Ada tak nabi-nabi yang dibunuh? Ada. Tapi tuan-tuan tengok cerita-cerita karamah yang mereka sandarkan. Karamah ni luar biasa. Bapa wali boleh menguji anak-anak dia untuk lawan terbang. Wali ni terbang, Habib ni terbang, abang dia terbang, semua dia terbang. Last sekali seorang tu terbang, pecah bumbung. Kalau tak dia halang, sampai ke langit. Tuan-tuan dengar tu? Tuan-tuan memang orang saleh yang tidak mendengar perkara-perkara lara yang seperti itu. Yang kita herannya ramai manusia mempercayainya. Kita iktiraf ada hal Allah berikan. Hatta bukan semestinya orang itu terlalu saleh. Kadang-kadang orang baru masuk Islam, Allah jadikan perkara luar biasa pada dia. Allah ingin kuatkan iman dia. Berlaku. Itu pilihan Allah. Kadang-kadang kita doa tertentu, Allah tolong kita. Perkara yang hampir mustahil, Allah jadikan untuk kita. Ini semua karamah. Dan ia tidaklah menjadikan seseorang itu maka dia maksum. Tak. Hatta Abu Bakar, hatta Umar tidak mendakwa hal ini. Kalau nak maksum, ada manusia yang mengetahui segala-galanya, wali yang tak boleh ditegur, tentulah Abu Bakar dan Umar. Tidak.